Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 akan menekankan pendidikan manusiawi secara lebih holistik. Menurut pensyarah kanan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Mara, Dr. Khadijah Said Hashim, tujuan penekanan bukan sahaja untuk melahirkan modal insan, tetapi juga manusia. Pemimpin dalam bidang pendidikan diseru untuk memanfaatkan teknologi digital bagi memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif dan berpusatkan murid. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunuping berkata, teknologi seperti kecerdasan buatan AI, internet benda, IoT dan data besar harus digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pemimpin dan pentadbir pendidikan disaran agar menguasai perkembangan teknologi baharu terutamanya kecerdasan buatan AI. Ia bagi memastikan mereka tidak ketinggalan sekaligus dapat melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing. Teknologi kecerdasan buatan AI mempunyai potensi memperkukuh sistem pendidikan negara. Namun peranannya harus kekal sebagai alat untuk membantu guru dan bukan menggantikan tenaga pengajar sedia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Jadi sebelum saya mulakan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama yang diberi ialah Muhammad Khairat Zuldani bin Muhammad Ramli. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang diberikan, iaitu tugasan bagi subjek GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Jadi pencerah bagi subjek ini ialah Encik Nordin bin Ismail. Dan tajuk pembentangan ini ialah Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia Membentuk Guru Berjiwa Pendidik. Topik ini sangat signifikan kerana dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, sistem pendidikan negara perlu sentiasa berubah agar kekal relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa hadapan. Jadi walaupun teknologi semakin berkembang dan memainkan peranan penting dalam pendidikan, itu tidak boleh mengetepikan hakikat bahawa guru ni masih merupakan tunjang utama dalam menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, persoalan utama yang ingin diketengahkan dalam pembentangan ini ialah bagaimanakah aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia dapat melahirkan guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tapi benar-benar mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik. Persoalan ini akan saya huraikan dengan lebih lanjut dalam pembentangan ini. Baiklah, sebagai permulaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengenalan kepada topik ini. Dalam konteks abad ke-21, pendidikan digital bukan lagi satu pilihan. Sebaliknya, telah menjadi satu keperluan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini demikian kerana murid pada masa kini merupakan generasi digital yang telah terdedah kepada teknologi sejak usia yang muda. Penggunaan teknologi seperti video pembelajaran, animasi, aplikasi interaktif dan platform digital telah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, dinamik dan berkesan. Sebagai contoh, murid lebih mudah memahami konsep yang abstrak melalui visual dan simulasi berbanding penerangan secara tradisional semata-mata. Selain itu, teknologi juga mampu meningkatkan penglibatan aktif murid di dalam kelas. Murid tidak lagi hanya mendengar secara pasif tapi turut terlibat secara langsung melalui aktiviti seperti kuis interaktif dan perbincangan dalam talian. Keadaan ini secara tidak langsung membantu murid memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam serta mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi juga mempunyai cabaran tersendiri. Jika ianya tidak dikawal dengan baik, ia boleh menyebabkan murid hilang fokus atau terlalu bergantung kepada peranti digital. Oleh itu, peranan guru amatlah penting dalam memastikan teknologi digunakan secara terkawal, berkesan dan beretika dalam bilik darjah. Ini menunjukkan bahawa guru bukan sahaja perlu menguasai kandungan pelajaran tetapi juga kemahiran teknologi bagi memastikan PDP selaras dengan keperluan semasa. Seterusnya, pembentangan ini mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama, untuk menjelaskan aspirasi pendidikan Malaysia yang menjadi asas kepada sistem pendidikan negara.
Yang kedua, untuk menghuraikan hala tuju pendidikan Malaysia yang telah dirangka bagi memastikan pendidikan negara bergerak ke arah yang lebih maju dan relevan. Dan yang ketiga, untuk mengaitkan aspirasi dan hala tuju tersebut dengan konsep guru berjiwa pendidik. Jadi, melalui ketiga-tiga objektif ini, kita dapat memahami bahawa kejayaan sesuatu sistem pendidikan bukan sahaja bergantung kepada dasar dan perancangan negara, tetapi juga kepada pelaksanaannya, iaitu oleh guru di dalam bilik darjah. Aspirasi pendidikan Malaysia memberi penekanan kepada pembangunan murid secara menyeluruh atau holistik. Pendekatan ini amat penting kerana dunia masa kini memerlukan individu yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai kemahiran insaniah, nilai moral dan keupayaan berfikir secara kritis. Terdapat 6 elemen utama dalam aspirasi ini. Di elemen yang pertama ialah pengetahuan. Jadi, murid perlu mempunyai asas ilmu yang kukuh dalam pelbagai bidang sebagai persediaan menghadapi cabaran pada masa depan. Aspirasi yang kedua, kemahiran berfikir. Murid perlulah mampu untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, murid bukan sahaja mampu menjawab soalan tetapi juga boleh menganalisis situasi dan mencadangkan penyelesaian. Yang ketiga, kepimpinan. Murid perlu mempunyai keyakinan diri serta kebolehan membuat keputusan dan memimpin diri sendiri serta orang lain. Yang keempat, kemahiran bahasa. Jadi penguasaan lebih daripada satu bahasa, terutamanya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, amatlah penting untuk kita berinteraksi dan berkomunikasi di peringkat global. Yang kelima, etika dan kerohanian. Nilai moral dan akhlak yang baik perlu diterapkan bagi membentuk individu yang bertanggungjawab dan berintegriti. Dan yang terakhir, identiti nasional. Murid perlulah mempunyai jati diri serta semangat cintakan negara. Jadi kesemua elemen ini saling berkait dan bertujuan melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Hala tuju pendidikan Malaysia pula berpandukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM. Pelan ini dirangka bagi memastikan sistem pendidikan negara mampu bersaing di peringkat global serta memenuhi keperluan masa hadapan negara. Di antara fokus utama ialah pembelajaran digital, pendidikan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat. Kita pergi yang pertama iaitu pembelajaran digital. Pembelajaran digital menekankan penggunaan teknologi dalam PDP bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian ilmu. Yang kedua, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif pula memastikan semua murid termasuk murid berkeperluan khas mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat menekankan bahawa proses pembelajaran tidak terhenti di sekolah sahaja tetapi berterusan sepanjang kehidupan. Semua ini penting kerana dunia sentiasa berubah dan memerlukan individu yang sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang bukan sahaja sekadar mengajar tetapi mendidik dengan penuh keikhlasan, dedikasi dan penuh tanggungjawab. Guru dia memainkan 3 peranan yang utama. Jadi peranan utama ialah guru ini sebagai pembimbing, iaitu membantu murid memahami pelajaran dan membimbing mereka membuat keputusan yang betul dalam kehidupan. Jadi guru ini bukan sahaja menyampaikan ilmu tapi membimbing murid untuk menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka. Yang kedua, guru ini sebagai inspirasi, iaitu sebagai pemberi motivasi dan semangat kepada murid supaya mereka terus berusaha mencapai kejayaan. Dan yang ketiga, guru ini sebagai role model atau teladan, iaitu menjadi contoh kepada murid dari segi sikap, nilai dan tingkah laku. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita perlulah menunjukkan sikap yang baik dan berakhlak kepada pelajar kerana pelajar ini lebih cenderung untuk meniru apa yang kita lakukan berbanding apa yang kita kata suruh mereka lakukan.
Jadi sebagai guru, kita perlulah sentiasa menunjukkan sikap yang baik dan berakhlak di tempat umum dan sebagainya. Jadi kita pergi ke ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Jadi ciri-ciri guru yang berjiwa pendidik ni ada beberapa perkara. Jadi ciri-ciri yang pertama ialah berempati. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, committed. Dan yang keempat, beretika. Jadi kita pergi kepada berempati dahulu. Berempati ini bermaksud guru ini perlulah memahami perasaan, keperluan dan latar belakang pelajar. Jadi sebagai seorang guru, kita perlulah sentiasa peka terhadap masalah pelajar dan memberikan sokongan yang sesuai. Jadi apabila kita melihat pelajar ni mempunyai masalah, kita perlulah bersedia untuk menanyakan apa yang sedang difikirkan oleh pelajar tersebut dan kita berusaha untuk mencuba untuk menyelesaikan masalah pelajar tersebut. Jadi apabila masalah pelajar tersebut dapat diselesaikan, kita dapat meneruskan proses pembelajaran dengan lebih berkesan dan bermakna kepada pelajar tersebut. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Jadi sebagai seorang guru, kita perlulah menggunakan pelbagai kaedah pelajaran yang menarik dan berkesan agar dapat menarik minat pelajar. Sebagai seorang guru ni, kita perlulah sentiasa mencari idea baru untuk meningkatkan minat dan kefahaman pelajar. Sebagai yang kita ketahui, sebagai pelajar ni mereka lebih tertarik untuk belajar dengan menjalankan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti aktiviti teka-teki, teka silang kata dan sebagainya. Jadi dengan guru kreatif dan inovatif, kita dapat mewujudkan pelbagai permainan yang dapat menarik minat murid untuk menjalankan proses pembelajaran tersebut. Dan apabila murid ni fokus terhadap proses pembelajaran tersebut, murid akan menjadi lebih faham terhadap pembelajaran yang kita ajari pada waktu tersebut. Yang ketiga, committed. Jadi sebagai seorang guru, kita perlulah menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan bertanggungjawab. Jadi kita perlu bersungguh-sungguh dalam mendidik walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Jadi sebagai seorang guru ni, kita perlu sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas tanpa ada sebarang masalah yang dapat menghalang kita daripada menjalankan suatu tugasan tersebut. Jadi apabila pelajar ni melihat guru mereka sentiasa bersemangat untuk mengajari mereka, secara tidak langsung murid itu juga akan menjadi semakin bersemangat untuk menjalankan proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah beretika. Sebagai seorang guru, kita perlu mematuhi nilai moral dan profesionalisme dalam tugas. Jadi sebagai guru, kita perlu sentiasa bersikap adil terhadap pelajar, amanah dan menjaga hubungan baik dengan pelajar, rakan sekerja dan masyarakat. Jadi apabila kita menjaga tingkah laku kita di tempat umum, kita ni sebagai orang kata role model. Jadi seorang tu atau pelajar, dia akan mencontohi apa perilaku yang dilakukan oleh guru mereka. Jadi sebagai seorang guru ni, kita perlulah menunjukkan contoh etika yang baik kepada pelajar agar mereka dapat mencontohi etika-etika yang telah kita tunjukkan kepada mereka. Jadi apabila murid ni mempunyai etika yang bagus, proses pembelajaran dalam kelas ini akan menjadi lebih berkesan tanpa ada sebarang masalah, dan proses pembelajaran akan lebih mudah difahami dan dipelajari oleh pelajar. Kepentingan guru berjiwa pendidik. Jadi antara kepentingan guru berjiwa pendidik ialah meningkatkan motivasi murid. Jadi guru yang berjiwa pendidik ni mampu memberi dorongan, semangat dan inspirasi kepada murid supaya lebih berminat dan berusaha dalam pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru ni, kita perlulah siap untuk memberikan dorongan dan semangat kepada murid agar mereka lebih bersemangat untuk menjalani proses pembelajaran dan proses pembelajaran dapat menjadi lebih berkesan. Dan kepentingan kedua ialah membentuk sesiap pelajar. Jadi sebagai seorang guru ini berperanan sebagai contoh teladan dalam membentuk akhlak, nilai murni dan disiplin pelajar melalui sikap dan bimbingan harian. Jadi sebagai guru ni, kita perlulah membimbing mereka supaya mencontohi etika-etika dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian agar murid ini menjadi seorang pelajar yang bagus, baik dan bertanggungjawab. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran bermakna. Jadi guru ini perlulah merancang pengajaran yang relevan dengan kehidupan sebenar agar murid lebih memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diajari dalam kehidupan seharian. Jadi apabila kita mempelajari ilmu secara bermakna,
murid ini bukan sekadar mendengar apa yang diajarkan kepada guru, tetapi mereka memahami dengan sangat-sangat faham apa yang diajarkan guru dan dapat mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam kehidupan seharian. Jadi sebagai guru ni, kita perlulah mengajari murid-murid supaya mereka benar-benar faham apa yang diajarkan oleh kita pada masa tersebut. Implikasi kepada guru. Dari sini kita akan membincangkan apa kesan yang akan berlaku kepada guru sekiranya mereka mencontohi aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Jadi, antara implikasi yang pertama ialah guru ni akan menjadi mahir dalam teknologi. Guru ni akan menguasai penggunaan teknologi seperti aplikasi pembelajaran dan platform digital bagi membantu penyampaian pengajaran yang lebih menarik dan berkesan. Yang kedua, guru ni akan menjadi kreatif dalam PDP. Guru ni dapat merancang aktiviti dan keadaan pengajaran yang kreatif supaya dapat menarik minat murid serta menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Dan yang ketiga, mampu berfikiran kritis. Guru ni dapat berfikir secara kritis dalam membuat suatu keputusan dan menyelesaikan masalah serta menyesuaikan pengajaran mengikut tahap dan keperluan murid. Dan yang terakhir, dapat berkomunikasi dengan berkesan. Guru ini dapat menyampaikan maklumat dengan jelas dan mampu berinteraksi dengan murid, rakan guru dan ibu bapa secara berkesan bagi memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang masalah. Jadi, kesimpulannya, pendidikan digital amatlah penting dalam era globalisasi kerana dapat meningkatkan keberkesanan dan kebolehcapaian pembelajaran. Manakala, guru yang berjiwa pendidik menjadi tonggak utama dalam membimbing serta membentuk potensi murid secara menyeluruh. Di samping itu, penggunaan teknologi dalam PDP dapat menjadikan pembelajaran lebih interaktif, relevan dan bermakna. Justru, semua pihak termasuk guru, murid, ibu bapa dan masyarakat perlulah berganding bahu serta memainkan peranan masing-masing bagi memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan dengan cemerlang.